Salam semua. Kali ini saya kongsikan cara untuk cikgu-cikgu kemaskini maklumat Hermes pada bahagian deskripsi tugas. Langkah pertama, log masuk akaun Hermes masing-masing. Jika lupa kata laluan, cikgu-cikgu boleh rujuk kepada admin Hermes di sekolah masing-masing. Setelah berjaya log masuk, cikgu klik pada deskripsi tugas pada bahagian data perjawatan. Paparan deskripsi tugas akan keluar, klik fungsi. Klik selenggara komponen deskripsi tugas. Klik nama penyandang, klik salin JD, klik ya, salin sekarang. Mesej berjaya akan dipaparkan, klik OK. Status akan bertukar kepada draft. Klik semula pada nama penyandang. Paparan komponen deskripsi akan dipaparkan. Klik maklumat umum. Klik titik 3 di atas untuk kecilkan paparan. Klik zoom sehingga 80% untuk melihat semua paparan. Butang kemaskini, set semula dan batal yang berada di bawah. Tukar digi semasa cikgu di ruangan ini. Jika ruangan ini terdapat tulisan merah dan tidak memaparkan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, maka cikgu perlu maklumkan kepada admin Hermes sekolah cikgu untuk dibuat perubahan. Setelah selesai, klik kemaskini. Klik OK. Berjaya disimpan, klik OK. Seterusnya, klik komponen tujuan perwujudan jawatan. Jika ada perubahan, cikgu boleh klik kemaskini. Jika tiada, klik tab Accountability untuk langkah seterusnya. Di sini cikgu akan dapat melihat grade semasa cikgu. Masih kosong senarai Accountability. Klik bahagian grade, akan keluar senarai grade. Pilih grade yang paling atas. Contoh di sini, grade DG9. Senarai accountability untuk grade DG9 akan dipaparkan. Sila semak. Untuk membuat perubahan setiap accountability, cikgu boleh klik kemaskini. Jika sudah selesai, pilih DG yang seterusnya. Contoh di sini, DG10. Kita akan buat salinan senarai accountability DG9 ke DG10. Ruangan accountability DG10 masih kosong. Untuk membuat salinan dari DG9, klik salin accountability. Pilih DG9 untuk kita salin, klik salin. Adakah anda pasti untuk salin accountability ini? Klik OK. Maklumat accountability berjaya disalin. Klik OK. Senarai accountability akan dipaparkan. Klik simpan. Adakah anda pasti untuk simpan rekod ini? Klik OK. Berjaya disimpan. Klik OK. Senarai accountability untuk DG10 akan dipaparkan. Cikgu perlu salin untuk semua DG yang ada dalam senarai tersebut, sehingga tulisan merah ini hilang. Bermakna semua DG sudah mempunyai senarai accountability. Senarai accountability DG terakhir sudah siap. Tulisan merah telah hilang. Seterusnya, klik tab dimensi untuk kemaskini. Untuk digi terkini, dimensi masih kosong. Pilih digi yang paling atas. Contoh di sini, digi 9. Senarai dimensi digi 9 akan dipaparkan. Untuk membuat perubahan, sila klik kemaskini. Setelah siap membuat perubahan, kita akan salin dimensi digi 9 ke digi 10. Pilih digi 10, klik salin dimensi. Pilih digi 9, klik salin. Maklumat dimensi berjaya disalin. Klik OK. Isi turutan 1 hingga 3. Kemudian klik simpan. Adakah anda pasti untuk simpan rekod ini? Klik OK. Berjaya disimpan. Klik OK. Senarai dimensi 10 akan dipaparkan. Ulang langkah tadi untuk salin senarai dimensi bagi digi yang seterusnya, sehingga hilang tulisan merah ini. Untuk membuat perubahan dimensi, klik kemaskini. Cikgu boleh ubah dimensi dan skop. Setelah selesai, klik simpan. Adakah anda pasti untuk simpan? Klik OK. Berjaya disimpan, klik OK. Setelah semua senarai dimensi disalin untuk setiap digi,
Tulisan merah di sini akan hilang. Bermakna semua digi sudah ada dimensi. Langkah seterusnya, klik kelayakan akademik. Klik kemas kini untuk tambah atau ubah kelayakan. Seterusnya, klik kompetensi. Untuk membuat perubahan, sila klik kemas kini. Klik tab pengalaman untuk lihat senarai pengalaman kerja. Klik kemas kini untuk membuat perubahan. Masukkan pengalaman dan tempoh pengalaman. Contoh pengalaman bagi setiap digi yang disandang. Klik simpan setelah selesai. Adakah anda pasti untuk simpan? Klik OK. Berjaya disimpan, klik OK. Senarai pengalaman kerja akan dipaparkan. Seterusnya, klik pengesahan. Senarai pengesah akan dipaparkan. Klik butang hantar untuk hantar. Jika butang hantar tidak keluar, bermaksud ada perkara yang cikgu belum salin di bahagian accountability atau dimensi. Cikgu boleh semak semula bahagian tersebut. Klik hantar. Adakah anda pasti untuk hantar rekod ini? Klik OK. Klik OK, berjaya dihantar. Sekian perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.